Kolej Islam Sains dan Teknologi KIS merupakan kolej sains dan kesihatan yang terbesar di Pantai Timur. Ia terletak di daerah Bacok, Kelantan. KIS menawarkan kursus-kursus sains kesihatan yang berkualiti dan memenuhi kehendak semasa. Antaranya ialah Diploma Kejuruteratan dan Sains Kesihatan, Diploma Pembantu Perubatan, Diploma Sains Senaman dan Sukan, Diploma Teknologi Makmal Perubatan, Diploma Diagnostik Radiografi, Diploma Terapi Cara Kerja dan Diploma Syariah. KIS mempunyai tenaga pengajar yang terdiri daripada pensyarah yang berkelayakan untuk memberi pengajaran yang berkesan yang memenuhi keperluan pendidikan program sains kesihatan. KIS dilengkapi keperluan pembelajaran yang mencukupi dan menepati keperluan pendidikan sains kesihatan. Di KIS, pelajar-pelajar diberi latihan dan pendidikan lebih praktikal yang menyerupai struktur tugas semasa di alam pekerjaan. Ia bertujuan melahirkan para graduan yang berkelayakan, berkeyakinan, berdisiplin dan berinovasi. Dalam meniti arus kemudian sains komputer, KIS tidak mengabaikan untuk memberi kemudahan makmal komputer dan memberi latihan kepada para pelajar mengenai teknologi komputer. KIS telah berjaya melahirkan modal insan yang berguna kepada agama dan negara melalui penerapan nilai-nilai positif dan kesungguhan kepada pelajar-pelajar yang bakal keluar sebagai para graduan sains kesihatan. Pelbagai kemudahan telah disediakan kepada pelajar seperti kemudahan perpustakaan yang dilengkapi dengan pelbagai buku-buku pendidikan. Kemudahan Wi-Fi juga disediakan. Ini bagi memudahkan pelajar untuk menerokai pendidikan dengan lebih luas lagi. Peralatan pembelajaran yang lengkap begitu mencukupi bagi memberi kepuasan kepada para pelajar. Pelajar diberi peluang untuk mengikuti latihan praktikal di hospital-hospital besar kerajaan. Di sini, pelajar-pelajar dapat menimba pengalaman yang lebih luas lagi untuk berhadapan dengan situasi kerja. Jika dilihat berdasarkan dasar dan kualiti pendidikan KIS yang begitu efisien dan berkehadapan, maka tidak hairanlah KIS mendapat sambutan yang begitu menggalakkan oleh para pelajar lepasan sekolah menengah dan para ibu bapa untuk menghantar anak mereka belajar di KIS. Antara yang menarik dan dapat dibanggakan, pelajar-pelajar KIS dan kaki tangan KIS mempunyai tahap kesedaran yang tinggi untuk melakukan kerja-kerja amal, antaranya ialah derma darah secara beramai-ramai.